Smartwatch ni dah jadi aku punya favourite sekarang ni, Xiaomi Watch S4. And kenapa aku berminat dengan dia? Kena tengok video sampai habis. And let's go. And first kali sebab smartwatch ni unik daripada yang lain-lain, sebabnya bahagian bezel ni boleh kita cabut tau. Bila kita cabut, kita boleh beli dan kita boleh custom balik apa bezel yang kita nak beli tu. Dan bila kita pasang balik, dia akan suggest watch face yang akan ada dekat sini. Dan kita nak tukar balik pun boleh, tak ada hal. Daripada segi design dia pula akan ada rotating crown dekat tepi ni, dan size screen dia adalah 1.43 inci. Dan smartwatch ni, dan dekat skrin ni 60Hz, don't worry, memang akan feel smooth dan tak lag langsung. Dan kalau korang duduk kat tempat panas, cahaya matahari, don't worry, still akan dapat jelas sebab 2200 nit. Dan aku punya main handphone adalah iPhone, dan aku tak ada masalah pun untuk connect smartwatch ni dengan aku punya iPhone, sebabnya dia compatible antara Android dan Apple device, don't worry. And lagi satu, dia punya app dia sangat-sangat senang nak faham. Korang boleh download dekat Apple Store ataupun App Store, dan bila korang dah install tu, kejap je korang boleh faham dah dia punya app dia. Dalam app ni korang akan monitor semua sensor yang ada dekat smartwatch ni. Antaranya adalah heart rate sensor. Dia punya heart rate sensor dia 24/7, dan paling best sekali, accuracy dia 98%. Lagi satu benda ni sangat-sangat penting adalah sleep monitoring, dan dekat situ korang boleh tengok korang punya deep sleep, light sleep, apa semua tu. Dan paling penting, dia punya sport activity dia korang boleh tracking dekat smartwatch ni. And last sekali, dia punya battery performance dia boleh bertahan hingga 15 hari. Lagi also dekat Watch S4 ni, dia ada fast charging. Dan kalau korang charge dalam masa 5 minit, boleh bertahan hingga 2 hari. Dan aku recommend sangat-sangat kalau korang nak cari smartwatch daripada Xiaomi ini, dia lagi better pada Apple Watch. Seriously aku cakap. Then, thanks to Xiaomi. Ciao.